Okey, ni Mami sekarang dekat Bukit Bayan. Okey. Tengok rumah contoh dia, cantik. Cantik. Harga dia ada tiga, orang kata tiga jenis lah. Rumah tengah, rumah end-lot, corner lot. Harga tak sama. Kalau lot tengah 400,000 lebih macam tu lah. Dia ada rebate lah untuk beli lot. Dan end lot dalam 500,000 lebih macam tu. Okey, kalau corner lot 600,000 lebih macam tu. Okey, yang ni sekarang ni Mami bawa ni. Yang ni bilik bawah. Dia ada satu bilik Okey. Satu bilik dekat dapur. Sini ruang dapur. Okey, semua tengok. Dia dah siap elok cantik ni. Dia punya apa? So, dia tak ada gap tau. Dia tak ada macam ni. Dia tak ada macam tu. Okey, dia boleh, kalau ada yang orang tu tak boleh jalan ke apa semua, dia ada kebaikan dekat situ lah. Okey, yang tu semua pintu dapur. Dia rapat sampai longkang. Okey, dia rapat sampai longkang. Kalau end lot dia ada 10 kaki. Kalau corner lot dia ada 20 kaki lagi. Okey, kalau intermediate dia tak ada, dia tengah-tengah. Beza lebar 22 kaki dengan 20 kaki. Okey. So kita naik atas Okey, setiap rumah dia dah pasang macam ni dah. Ni. Ni semua ni. Okay, dia tahan air. So, Mami akan bawa pergi naik atas. Okey, yang ni daripada atas Atas. Okey. Ni dia punya ruang tengah dah. Sini pencahayaan dia dekat atas. Okey, ceiling dia tinggi tapi bagus dia tak panas. Okey. Okey, ni bilik pertama, master. Okey. Macam ni lah. Dia ada setiap bilik mesti ada tandas dan bilik air. Tandas. Kira bilik air lah sekali include. Okey. Tu. Cantik. Dia dah siap Okey. Macam ni. Okey, dan kita akan ke bilik 2 dan 3. Dia macam ni. Okey. Dia tak ada sharing. Okey, dia tak ada sharing. Dia selalu bilik, kalau double story kan, dia akan buka pintu dekat sini, boleh tembus ke bilik 3 kan. Yang ni tak. Dia ada beza. Okey. Dia ada beza. Ini study apa? Bilik study lah macam tu. Okey. Dan kita bilik, bukan bilik ketiga lah. Atas ni ada 3 bilik, bawah ada bilik 1. Ni. Okey. Kalau berminat boleh tengok dia tak tembus. Okey. WhatsApp je Mami. Okey.